nasi kerabu lemak bakar. Aku jumpa tempat lunch baru dekat Sungai Merap, tapi kena panjat bukit sikit guys. Kita ada nasi kerabu dengan lemak bakar, lepas tu nasi kukuh ayam seperut dengan nasi daging. Yang ini lemak bakar adik. Perut ayam set macam ni. Nasi daging. Yang ni special lah. Nasi dagang ni kita ambil dua lauk, gulai ikan tongkol dengan gulai ayam. Asam perut bulat, yang ni makan dengan nasi kukus. Dah kenyang ke? Menu tengah hari nasi berlauk. Kukuh bekas besi pun ada. Untuk lunch ada menu-menu ni juga guys. Kedai ni sebenarnya ramai dah kenal dah untuk breakfast. Untuk lunch, diorang baru buka lagi Anjung Hijau Lin Suandi. Okey, diorang buka sampai pukul 3 petang. Apa lagi? Jom cuba makanan lunch diorang pula. Alright, gerak le.